Aku ingat lagi Alex Ferguson pernah cakap dalam satu interview lah. Dia kata kalau final Champions League tahun berapa lah, yang diorang main dengan lawan Barca tu, dia orang kalah Oh, kau-kau. Kalau dia bawa masuk Pak Jisung lagi awal untuk kawal Messi, kemungkinan dia orang dah menang. tak terkejut lah, tak terkejut. Actually benda tu Boleh ke? mustahil. Kau rasa boleh ke? Kalau Pak Jisung main dia awal, kau Sebab rasa apa? boleh? Sebab Pak Jisung ni dia bukan orang yang, Messi tau. ya, kau tahu Messi. Messi kan waktu tu pula Messi. memang tengah gentel gila-gila kan. Betul. Pak Jisung ni dia antara player yang kalau kau tengok balik MU main zaman dulu, bola terlepas, dia tak jalan bro. Dia kejar bro. Dia paling awal buat counter pressing lah. Yes. Sekarang tak ada benda tu. Zaman MU dulu, Pak Jisung buat kerja. Kejar. Scholes relax. Sebab apa? Scholes kena buat passing-passing yang luar jangkaan dan Ya, dia gol. buat ping ball lah. Ping ball dia. Kacau. Untuk jadi anjing, kau kena hantar anjing. Pak Jisung anjing tu. Ya. Aku pun ni jamin lah. Kalau dia kacau Messi macam tu kan, silap-silap. Dia tak katalah, kalau Ferguson kata boleh menang, tu sebagai manager lah. Untuk fans, aku rasa game tu akan jadi lain lah. Mungkin Messi dah kena tukar cara game waktu tu. Ataupun dia orang dah tak start pakai Messi. Dia orang dah tukar pergi ke orang lain. Sebab kau dah ada someone yang tengah guard kau macam anjing. Kau dah, kalau kau rasa kau anjing, ada anjing kat depan kau tengah jaga kau. Anjing lawan anjing. Selesai.